Okay, so hari ni kita family day dengan tim satu lagi dengan geng malam. So, jom kita tengok lokasinya. Yeay! So, hari ni family day geng malam. Yeay! Fahmi sampai dulu? Oh, Nakcik. Assalamualaikum. Berapa kali pergi balik? Cari tempat tak jumpa. Ni. Dah, tak tahu masuk mana, kami pergi sana. Patah balik. Ada berapa bilik? A1 sampai A5, 5 bilik. Lepas tu B yang ni. Oh, pondok 2 bilik. So semua 9 bilik. Maria. Ada. Oh. Dah. Oh, syoknya lah. Boleh tidur ke mana? Izzah angkat barang lah sayang. Kak Cik share dengan kakak. Okey, inilah rumah kita, bilik kita. Okey. Kampung Sebab malam tadi buat kenduri. Jadi kalau beli ham musangking rasanya jenuh. Apa? Kita ada pizza, kita ada durian, kita ada makaroni, lagi kita ada ais krim, kita ada intan, tengok dia. Kita ada Iza. Lagi apa lagi ada ni? Kat sini kita ada dade. Alamak, tak boleh buka. Makaroni, nasi goreng, pulut je. Roti Arab. Ni. Hampir musangking. Hampir. Musangking kau duri hitam, musangking. Musangking ada duri hitam. Wow. Izzah, bukan ni Izzah. Kita ada apa? Dua tangan. Ya, wow. Kita ada dade, kita ada pulut dan kita sawah. Tu habis kalah lah. Tengok, tu satu grup. Hampa tak mau mandi ke? Dia. Naira. Nama cari Cila, Spanish latte, less ice, less sugar. Cila punya, ni Cila punya. Tok punya panah, Tok punya satu panah. Alia. Tok ambil dah. Ni Alia. Amboi, tak ada apa karamel? Coklat. Siapa kata tambah karamel? Dah, yang Kak Ayu punya. Kak Ayu punya. Ni adik punya. Ni suasana malam, maghrib. Bawah lutut dekat kawasan chalet. So ada satu tim tengah barbecue. Lepas tu anak-anak semua dah keluar daripada kolam. Kita nak solat maghrib. So ni surau dia. So ni aja surau. Kakak, hai kakak.
Oh, Sarah tak. Letak badan. Yami. Yami. Oi. Ada ada lari Yami. Tak main kami tak mula ni. Ya benar insyaAllah. Ni cantiknya spek depo. Cantik nak pinjam boleh tak? Tak boleh. Tengok dua beradik ni. Ni apa nak sembang apa dua orang? Juga ada store apa? Ah, store. Hai. Ni seorang graduan mahasiswa UIA. Seorang tak tahu lah bakal mana. Minta mana? Nak minta mana? Nak masuk QI. Nak masuk apa? Kolej Yayasan UEM. Kolej Yayasan UEM. UEM. Oh, dia private ke apa? Tu Ambil yang SCCA. A-level. Oh, A-level. FIA? Ha? ACCA? FIA? Tak bukan? A-level? Oh, A-level. Yang ni? Oh, rajinnya hak ni bakar 4 ekor ikan. Oh, tengok baju dia. Baju kita cantik lagi baju dia. Cik. Ni baru yang ke? Ikan yang ke? Yang kedua. Kita ada 4 ekor ikan siakap. 2 ekor ayam. Kambing 10 ekor. Relax. Plan asal ada kambing tapi tak ada stok. Ha. Okey, ni dah selesai solat semua. So, masing-masing nak cari makan. Oh, sedapnya. Bapa yang ke berapa dah ni? Dah ada tok ni? Tak terbilang. Ha. Habis dah ayu bakar. Awak kelak tak ayam? Ayam awak kelak dah? Ayu sedang beraksi. Ni Wempa ni duk makan. Ikan ni terlalu Sekejap, cakap yang gekok sekali hadap bikin lah. Apa neko? Makan. Takoyaki 2 pekat. Dah tak ada muak Station, barbecue, dah ayam sambal lagi. Panggil. Izzah ni duk habis takoyaki. Tak ada lagi lah. Lepas tu, kanak-kanak hujung sana, dia main dam lah. Main dui lah. Kolam. Oh, kerem, okey. Mana ibu tahu? Kolam, okey, setakat lah malam ni tak ada siapa join. Tak ada kisah nak mandi. Okey. So, surau dah kosong dah selesai semua solat Isya. Sekarang menunggu tok keluar. Alright. Oh, terbaik. Okey tak tempat ni ah. Dia punya ni. Dapur ni memang high class. Lepas tu dekat dengan tu. Full. Memang A lah. Lepas tu dia punya surau open. Dia solat tu sejuk yang ada. Okay, merangin lah kan? Surau kayu. Alang? Diet lah. Hari keluarga tak boleh diet kan? Rugi lah. Rugi. Tengok mak. Orang tak semawa. Aja. Beli tu boleh. Sedap. Pandai orang. Oh, ayat ikan. Oh, dah. Mana ikan lah? Ikan you. Tanya bini siapa? Bini Spadi. Tu tak dekat. Ibu tak bagi. Ya. Ha? Makanlah. Okay, happy birthday January. Birthday kakak sulung. Mana kakak sulung? Itu. Kakak sulung. Lagi. Ni seorang. Lagi.
Ni lagi seorang. Sesi pakai prepare untuk hadiah. Ni sesi pertukaran hadiah. Yang tu semua pakai baju pelawak. Tengok mereka matching-matching. Semua pakai baju pelawak. Mana apa putih? Wow. Okey. Yeah. Okey, cepat. Kata apa? Kata apa? Puasa. Rasa ni. Apa tak? Amosi. Weh, kipas. Terima kasih, Mak. Satu. Weh, tisu. Kicap. Okey, next Alia. Terima kasih Alia. Kita duk mesyuarat daripada lari. Hati-hati. Apa dah ligat apa? Tak baik jatuh je. Ya Allah. Oh, kakak dia apa dah ligat. Okey, ni suasana malam dekat resort ni. Dia ada ruang kat sini, macam ruang main. Ada carom. Ada apa ni, orang main apa ni? Potak tak? Okey. Lepas tu ni antara chalet. Ni semua kalau ikut sekarang pukul 12 tengah malam dah. Ramai yang ada yang dah tidur dah. Tapi kalau tengok kanak-kanak ni masih duk aktif bermain lagi. Ni surau. Macam tu dia. Ramainya mereka. Naira! Jom balik tidur. Dia seorang duduk kat sini. Masya Allah, Masya Allah. Dia. Sebab best. Jom balik tidur. Best lah duduk sini. Nak ikut? Okay, jom kita tidur. Kita jumpa semula esok. InsyaAllah. Dekat sini. Sekarang lebih kurang pukul 5:30. Bagus sebenarnya ada surau ni. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا. Gerak dah ketuk tak sihat. Tak tahu jaga ke tak. Tak dengar.
Habis. Abi dia kata dia nak beramai bilik. Ha? Pengen. Oi Abi, jalan lah. Kira tadi. Duduk ni kan? Apa kita istirahat? Hawa nafsu kita dan juga nak mencapai cita-cita kita lah dalam mengharungi kehidupan kita seharian. Dia untuk melepasi struggle tu, dalam bahasa psikologi kita panggil freedom, supaya kita boleh mengamalkan sesuatu dengan senang tanpa struggle. Contoh mudah lah kita tengok dia JNT lah dia sebut Korea, JNT ke FedEx ke apa tu Lala Move ke apa tak tahu. SPX. Dia berlaku dua benda. Korea maksudnya Korea kan kita punya short term memory tu, especially the students lah. Short term memory, PhD student lah kan. Student jugalah. Short term memory kepada long term memory. Kita akan mudah ingat, memori kita kuat, kita lambat nyanyuk dengan tidur awal itu. So nombor dua, dia akan berlaku apa? Consolidation. Tadi dia jadikan short term kepada long term memory itu consolidation. Consolidation ni macam ni. Kita ada banyak ilmu lah, ilmu macam-macam lah, dan information kan. So tiba-tiba kita ada satu masalah kita nak selesai. So masalah tu bila kita nak selesaikan, kita kena rujuk kepada ilmu-ilmu yang kita ada tu lah. Yang tu namanya consolidation. Ada setengah orang dia pandai, tapi bila nak selesai, serotonin dia akan keluar, dia kontrol kita punya mood. So pagi-pagi sampai tak cukup tidur, kita boleh bayang lah mood dia macam mana. Cubalah kita bangun-bangun pagi, tengok alamak breakfast tak ada. Kita macam mana nak buat break? Mood kita tak ada. Patut pagi-pagi tu tengok orang bawa motor kodok tadi tu. Kadang-kadang kita senyum lah, depor kodok lagi. Tidak lambat lah tu. Tidak lambat lah tu. Tidak lambat. Tak cukup serotonin. Dah tidak awal. Kita nak, kalau kita nak happy, dia ada 4 hormon. Ni selingan je lah. Tadi serotonin. So kalau kita cukup tidur, insyaAllah serotonin kita akan banyak. Nombor 1, endorfin. Endorfin. Yang senang, endorfin ni dia macam morfin sebenarnya. So pasal apa orang ambil morfin? Syok, nak happy. Nak renyah, nak senyum, nak high macam tu lah. So endorfin ni yang senang dia akan keluar kalau kita buat aktiviti. Alhamdulillah selesai tazkirah pagi ni. So kita nak pergi sarapan pula. Oh, Kak Cik buat cucuk. Kak Cik nak Panadol Cik? Ha? Fahmi bukan main ke dengar ceramah sambil duk pegang-pegang tangan Pak Cik dia dah. Sweet sangat. Pak Cik pula Tok Cik. Sebab apa? Sebab Cik seorang kali di sebelah Cik. Oh. Cila percaya? Okey, boleh. Okey, ni adalah menu sarapan kita sehari ni. By Chef Ayu. Nasi lemak dengan telur. Telur ni tak tahan tengok ni. Ya Allah. Telur matang separuh masak. Yang ni chef ni. Chef Intan. Tara. Ya Allah. Ni baru nak kupas. Ibu buat apa? Ibu macam cahaya. Jangan tutup Cik Lah nak ambil. Allahu Akbar. Allah Akbar. Cik Lah letak tu nak ada. Tengok nasi, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngak mak dia gelak ah. Okey, Fahmi. Apa Fahmi tak gaduh tanya dia nak jawab. Semangat untuk apa tu? Untuk apa bilang? Untuk menangkap pertandingan. Okey. Alright, fokus di sini kita teruskan. Seperti yang kita ada fokuskan. Yang pakai dekat tu pastikan tak lengkap. Kita buat kiraan 40 Dalam kiraan 40. 40 orang.
Oh, untuk breakfast Zeus pagi-pagi oh. Don't play-play. Ha. Macam Pak Mun buat twist, Pak Mun. Papa tengok Pak Mun. Satu sampai 10. 2, 3, 4, 5. Tengok tu Mat. Tepi. Wah, Mak teruskan. Mak buat exercise. Oh, ha tu. Kan abang duk tanya kan cara tarik nafas. Ni beratok kat sini. Okey, 1, 2, 3 beratok. 3 kumpulan. Dah cepat. Okey, semua dah ready? Sorakan dan kumpulan. Tak apa, nanti cakap. Sorakan dan nama kumpulan ah. Aja. Sorakan ku semangat. Papa Zola. Izzah sebut Papa, dia pun sebut Zola. Tiga kali. Oh, alah. Salam. Kumpulan? Avenger. Okey. Oh. Semangat. Avenger. Oh, okey. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Avenger. Assemble.
kategori kanak-kanak. Pemenang pertama adalah Baba Zola. Okey, so ni dah nak sampai ke penghujung, dah selesai upacara bagi hadiah. Semuanya duduk. So masing-masing dalam proses untuk bergerak pulang. Terima kasih kepada yang jauh. Terima kasih kepada yang dekat. Dah. Terima kasih kepada yang sponsor. Dan terima kasih juga yang bersedia untuk menyediakan makanan. Makanan semua Tak hebat-hebat. lah. Pagi tadi kita makan nasi lemak. Dekat dah mudah. Nasi lemak pun habis awak. Tak. First time dapat sponsorship. Sponsorship yang hebatnya tu. Sponsor memang banyak. Tapi Kasih. terima kasih banyak daripada kami semua. Ah. Dan juga untuk anak-anak sporty